Hello, apa khabar belakang? Saya Akak mana ni? Akak bersama dengan saya Akak ni. Ada Nuzul minta maaf, ada Cikgu Le, ada Toke baru Cik Siti pun ada di sini. Kita buat apa sini? Kali ni kita nak ajak tim Akak channel ni 303 ni mari try makan nasi kuku Cikgu Sabri di Taman Datuk Ahmad Ghazali. Sini Ampai Jaya. Sini viral lah siap masuk. Masuk TV je lah. Masuk TV. Mau buat viral. Ya. Okey, buat viral ni. Okay. Ni dia bukan sekadar influencer pun dia. Influencer. ABC siapa Z. Cepat merebak ni. Merebak. Wabak influencer. Ya, jadi kita mari try. Okey, minta maaf lah hari ni. Kali ni panas tak apa. Panas sikit. Ni sekolah gapo ada sekolah sini? Ini sekolah Taman ni Datuk Ahmad Ghazali. Marilah kita cari Sekolah menengah. Poket dia. Depan sekolah tak? Jom. Let's go. Ni tu area ni. Muda tu dia. Muda. Nama gapo dia? Nama Fahmi. Muhammad Fahmi. Fahmi Sabri. Fahmi Sabri. Itu Cikgu Sabri siapa dia? Sabri Daya. Arwah Ayah. Arwah ayah. Sebenarnya pakai nama dia lah. Ni kau gapo sedap ni, dah jauh lagi bau sedap ni. Ni adik dia ni. Adik. Oh, semak belakang ni. Semak jetak belakang. Ni ayah kita sini nasi kuku tak? Nasi kuku. Ayah berempah. Oh, ayah berempah lah ni. Tu ada gapo gitu? Kami ada gapo lagi? Ni kuah. Tu kuah. Kuah. Baru buka kering. Biasa tahun ni. Kering ke apa? Kering dah kuah. Oh, habis lah. Habis juga. Kita mari dia buka pukul 11 dah. Kita mari pukul 2 baru ni. 2 tak apa gini. Habis dah. Adik, pukul berapa hari buka? 11 tak? Pukul 11. Sepatutnya tutup buka? Patutnya tutup kepak. Habis tu. Sebelum pukul 4 habis dah. Lepas tu hari-hari kau buka? Hari-hari. Kecuali hari Jumaat tutup. Hari Jumaat tutup. Ni kita nak tunggu ayah yang masak lu. Panas-panas ya. Kita nak makan nasi kuku dia. Okey. Kita tunggu dah. Alright. Ni, tengok ni. Ni, bau sedap ni. Tengok tu. Bawa akak sikit. Tak tengok ni. Oh, tu. Lepas tu pakai angus tu. Siap tu? Siap dah. Siap ni? Boleh makan dah ni. Tengok tu. Ni ayah kapur ke ayah bandar? Ayah bandar ni? Kak lapeh. Ayah bandar. Kalau nasi kuku berapa sos ni? 7.5. 7.5 ni? 7.5 dia kakak. Marilah. Mari support anak muda orang Kelantan. Hak juru, hak rajin. Dia main bola? Dia main bola ke apa? Presiden? Main Liga Super. gitu lah. Ya. Main bola. Main striker. Main backup striker. Backup striker. lah. Tengok tu. Tengok body dia. Aku dah main ni lah. Tengok main bola kena body kuku. Akak tadi jadi perenang puak kupu-kupu. Okey. Kita timbul sama. Mari kita nak makan ni. Okey dah ayah dah. Ayah, kilap molek ayah tu pakai kondi juga ke apa? Kilap molek tengok tu. Sedap dia lah insya-Allah. Makan ni. Macam kiwi. Poli kasut. Kilap tengok tu. Okey, kita nak dada. Dada ni boleh? Boleh. Okey. Lepas tu nak buat apa lagi? Boleh bubur, habis nak kuah sekali lah. Buat sekali Kuah sekali boleh. Kita nak makan sini. Ada tu meja so kecil. Ada yang jasa boleh makan. Boleh makan lah. Boleh ajak saya bawa makan. balik. Siapa boleh. Makanan sedap kena lah. Ajak teman kepada saya. Ya tu. Ni special ni. Secret recipe. Kau boleh wayak. Resepi. Resepi hari tu. Sekali. Kita okey. Pedas tu. Pedas. Sambal belacan? Boleh lah. Boleh. Okey sikit. Pedas manja. Ada perkataan baru. Pedas manja. Kata. Ada perkataan baru. Pedas manja. Alright. Dah ni. Sedap ni. Okey, thank you. Jom kita makan ni.
Oh, panah-panah hari-hari ni weh. Ni dah. Ini ke apa? Tak. Tak. Mong ke. Mong. Okey, adik Kata aku. panggil mong ke. Oh, pekak ni dia punya kuah ni. Gula ni. Ha? Ayo dia tak. Panah hari-hari. Adik kakak kalau nak mari, ada lah meja kalau nak makan lah. Kalau tak, boleh bawa balik je. Oh, jadi weh. Panah. Ayo bawa masuk. Bulan puasa nak jual ke? Puasa insya-Allah jual sini kan. Bulan puasa ada lah. Adik kakak, kena mari tu. Dekat dah. Bulan puasa bila? Dah lama. Bila? Nak laku. 18, 19. Oh. 19 dekat dah ni. Lepas raya Cina, puasa. Habis tu buat pergi ke Demang ngai balik ke. Boleh plan dah nak makan gapo, nak makan nak buka puasa dengan gapo boleh plan dah. Okay, Bemeh. Tak. Bemeh. Gabah toke warung Cik Siti, Setiawangsa. Dia suka mari review makanan sedap. Dia hari ni Nuzul aja. Nuzul Fazli minta maaf aja. Benar ke? Boleh lah. Oh, tanah mana hari ni? Ayo dia tak balik. Ni. Berempah ni panggil. Bukan hangu, berempah. Lupa. Pasti. Orang mana dah? Tahu? Orang pergi ya. Baik ya. Baik ya. Laki YSN. Oh. Ke bandar, Ile. Ke bandar. Oh ya. Itu 7,5. 7,5. 7,5 dia kakak. Nak cari mana? Boleh main sini, cari sini. 7,5 ya. Oh, dah kuat ya. Tak. Air mana-mana. Masuk ang aja dia. Sambal dia kan. Cukup. Boleh mari tu lah adik kakak. Boleh mari tu lah. Ya. Tengok ni. Panah-panah lagi ni. Tengok ni. Sini ada perpaduan kaum Cina, Melayu, India ada belakang sini. Perpaduan kaum ya. Sini ramai ke? Tinggal sini. Ampang. Di sekolah apa bagi? Sekolah Datuk Ahmad Razali kan. Sekolah? Datuk Ahmad Razali. Sekolah rendah menengah. SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ahmad Razali. Tengok kuah dia. Nak habis dah. Tak sampai pukul 4 habis dah. Thank you sis. Thank you. Sihat lah? Okay bro, Fahmi kita memeja di nasi kukuh. Apa tu? Cikgu Sabri. Cikgu Sabri. Aku dah makan. Memang jadi sedap. Orang mana nak makan tu boleh singgah deh. Kita duduk tepi SMK Datuk Ahmad Razali boleh. Buka sebelah sampai pukul 4. Boleh bagi lah. Kalau boleh bagi awal Jumaat tu cuti. Baik. Okey. Semoga sukses semua dah. Amin. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak. Amin.